Trivia Marine Biology. Algae simbiotik dalam karang. Zuzan Zuzan Tele lah. Zuzan Tele. Satu kosong. Okey. Proses penghasilan cahaya biologi. Fotosintesis. Cahaya biologi. Cahaya. Pada floor. Fluorescent. Start daripada huruf B. Proses penghasilan cahaya. Biologi. Bioluminescent. Bioluminescent. So Yusri. Oh, okey. 2-0. Okey, lautan sebagai penyerap karbon dipanggil sebagai Lautan penyerap karbon. Carbon sink. Lautan sebagai penyerap karbon. Blue Fotosintesis. carbon. blue carbon. Betul. 2-1. Algae laut paling besar, mikroalgae dipanggil sebagai Mikro ke makro? makroalgae. Paling besar. Kelp. Algae. Kelp lah. Kelp forest. Makroalgae celup tepung. R. Ha? Rumpai laut sama Oh. kan? Kelp dengan rumpai laut. Kelp. Kelp tu, kelp. Kan sama kan rumpai laut. Rhodophyta. Tak tahu dia tulis rumpai laut. Apa? Kelp forest tu, algae. Okey, next. Soalan tak kira. Aduh. Okey, kawasan yang kurang oksigen dipanggil sebagai kawasan laut yang kurang oksigen. Anoxia? Bukan. Oh, tu dead zone. Dead zone. Betul. Apakah proses karang melepaskan algae simbion? Bleaching. Bleaching. Betul. 4-1. Apakah zon laut dengan cahaya terhad? Mesozone Mesofotik. Mesofotik. Sebab dia 5-1. mesofotik korel lah. Foto.